menoreh daripada umur 18 tahun. Okey, apa perasaan akak bila mengetahui harga getah dah semakin naik sekarang? Oh, akak amat-amat bersyukurlah pasal senang belanja sikit kan, pendapatan tu agak lebih lah sikit, boleh menyimpan sikit-sikit. Kalau masa getah RM1 lebih tu akak memang rasa susah lah. Nak beli beras pun susah. Bukan nak cakap. Lagi macam akak ada anak OKU, kena bela, kena jaga elok-elok kan. Sekolah lagi, akak kena pakai modal, minyak motor hari-hari untuk hantar pergi balik, semua pakai duit. Jadi sekarang pendapatan bulanan akak berapa? Lebih kurang dapatlah 900 lebih lah. Agak senang sikit lah. Jadi kalau dibandingkan dengan harga beberapa bulan yang lalu memang jauh beza. Jauh beza lah, jauh. Pasal jauh beza akak pun dapat pendapatan sikit. Paling pun kalau pendapatan macam itu hari RM1 lebih, paling pun dapat 500 sebulan. Nak makan apa kita? Sedangkan akak ada anak OKU yang akak nak bela. Jadi apa akan ucapkan kepada kerajaan? Akak amat-amat berterima kasih. Mudah-mudahan harga macam ni akan berkekalan. Jadi akak tak susah cari makan. Itu je. Mudah-mudahan jangan turun lagi lah. Dah bosan dengan harga getah RM1. Makan pun susah. Macam akak ada anak OKU, nak bela lagi, nak jaga. Susah. Itulah. Tu akak amat terima kasihlah dengan Datuk Najib boleh naikkan harga getah. Mudah-mudahan berkekalan lah harga getah ni. Akak banyak-banyak terima kasih dengan Datuk Najib. Jadi akan terus menoreh lagi lah? Akan terus menoreh. Akak akan terus menoreh pasal akak kalau gaji bulan, akak tak boleh sebab anak akak satu kan, yang OKU tu sekolah. Kalau akak gaji bulan susah. Macam mana nak hantar dia sekolah, hari-hari pakai duit. Itulah akak banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan harga macam ni akan berkekalan. Assalamualaikum. Okay.